Abi, betul lah selesa lah. Betul kan? Bukan minat tipu. Ush. Tak payahlah bagilah ibu pula. Dia daripada tadi duduk dekat kerusi tu, kita nak duduk lah juga. Sebelum ni kan, kerusi ergonomik ni kita orang guna dekat rumah je. Kadang-kadang buat duduk dekat bawah, duduk atas kerusi. Tapi yang ni dia letak dekat dalam kereta. Kau tahu tak? Sebab dia drive kan, kononnya dia punya pinggang lenguh lah apa. Habis kita yang duduk dekat sini tak lenguh. Sebab apa tahu, kerusi ni kalau kau buat baring pun dia tak akan patah. Dia lentur sedap. Serius aku cakap. Siapa yang pergi masjid selalu nampak kerusi macam ni? Mesti korang pernah nampak kan? Tapi susah nak cari kan? Ni dekat dalam toy shop murah je aku beli weh. Kerusi dia bentuk macam ni. So nanti kalau korang nak kan, ataupun korang memang tengah cari kerusi macam ni, kau tekan je dekat dalam beg kuning. Sementara tengah ada tu. Bukan apa, sebab dia tampung tulang belakang kita kat belakang ni. Oh memang sangat-sangat. Kalau lagi korang tengah drive kan, korang pakai, kau tekan macam ni, terasa kau. Belakang ni terasa.